Siapa yang sakit? Mak mentua. Oh, mak mentua. Berapa umur dia? 70 lebih, 76. Tahu lagi lah. Kunci dia apa? Darah tinggi Darah tinggi kan? Boleh. Ringan lah. Ringan. Terus. Assalamualaikum. Boleh masuk? Boleh, Tok. Oh, Kak. Kenapa ni? Ha? Siapa yang jaga dia ni? Akak. Oh, Kak. Ada yang jaga lah. Kan? Oh, dah sebulan. Kak saya tanya tu untuk tahu dia boleh tak? Dia ingat ke tak kan? Bila dah darah tinggi ni, kita tak boleh miss. Kita kena makan. Walaupun kita rasa dah okey, tapi kita nak makan. Oh, exercise, surau dan seterusnya kan? Itulah cara dia. Kena rajin lah. Sabar Cik Sabar Okey. Jadi saya datang ni atas permintaan Ustaz Aswan bagi tahu, kita bawakan katil untuk dia pakai lah. Jadi pakai tu dia boleh angkat kan. Itu pun penting tak untuk stroke. Kena banyak perubahan, kena 2-3 jam kena ubah. Sihat kena lawan, kena exercise, kena semangat. Kalau semangat baru baik. Lepas tu makan, kena makan. Jangan tak makan. Sebab makan itulah yang bina kita punya tenaga, energi kan? Untuk sembuh. Kalau tak makan, susah sikit. Okeylah, saya gerak dulu kan? Saya dah bawa tu kata. Pampers ada kan? Okey. Kau balik dulu nak pergi kerja lagi. Okey Berkah. Sihat. Okey. Assalamualaikum. Sedap ni tidur. Ni anak siapa? Anak Suada? Suada mana? Oh. Ni satu dalam mata tidur. Dia kan tadi takkan tak habis lagi. Hari ni mak ada program. Oh. Mana mami? Oh. Ni masalah budak-budak ni dah ngadap telefon. Oh. Jaga berapa budak? 5. Oh, 5. Ada 2 kat dalam tidur. Saja tahulah berapa sekarang upah jaga budak ni. Lawa, handsome. Lelaki perempuan ni? Laki. Oh, lelaki. Garang Bye-bye.